Lepas buka puasa tu, apa isteri buat? Kadang-kadang tengah buka puasa, suami tanya, sambal mana sambal? Awak kena tahu abang tak ada sambal tak makan. Isteri tengah makan 2 suap buka puasa, tumbuk sambal dia. Apa punya suami ni? Dia tumbuk sampai, aku rasa macam muka laki aku je rasa. Tuan-tuan, janganlah minta benda yang tak ada. Kita ni selalu tanya, benda tak ada, sambil tak ada sambil. Ini ikan ni ada, udang ni ada, makanlah. Kenapa duk cari benda yang tak ada? Tak usah cari benda tak ada. Mana ikan masinnya? Ni ikan goreng ada. Cuba kita bagi senang hidup. Tapi kadang-kadang tak tanya pun salah juga. Dah habis basuh tangan semua. Ya Allah, abang kari tak angkat. Oh, ada kari ke? Abang pun satu tak tanya. Ya Allah, tak juga. Hari itu aku tanya, aku marah. Baik, yang ketiga, menjaga faraj. Menjaga kemaluan. Jangan duk zina dengan orang lain. Jangan gatai berzina dengan orang lain. Ni insya-Allah orang perempuan, isteri kita ni lepas kahwin ni sombong ya amat. Dengan jantan tak menyembang. Dengan jantan-jantan laki-laki ke apa ke, dah jadi isteri orang, tak boleh gurau dah. Oh, bagusnya isteri ni. Dulu betul tampar juga, lepas-lepas kahwin saja clear. Terus dia jaga kesopanan sebagai seorang isteri. Yang keempat, kata Nabi, taat kepada suami. Dalam 3 benda ni isteri boleh buat. Mai yang nombor 4 ni masalah ni, taat pada suami ni. Yang ni lah cabaran untuk orang perempuan ni. Nak taat apa ustaz? Gaji dia murah pada gaji saya. Nak taat apa ustaz? Dia tu rendah pada saya. Tu yang saya sebut pada bulan lepas. Seorang suami mengadu pada saya, isteri dia memandang rendah pada dia. Saya terasa ustaz, isteri saya memandang rendah pada saya. Memang dia rendah sungguh. Isteri dia tengok macam tu. Abang, dia tak apa nak buat. Memang dia rendah, nak buat macam mana? Walaupun suami kita rendah sungguh, jangan pandang rendah pada dia. Kadang-kadang kita tengok dia naik motor tu macam seorang isteri dia. Bila kita potong isteri dia, rupa suami buat motor. Jangan kita hina suami kita macam itu. Taat kepada dia, kata Rasulullah, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Subhanallah, seronoknya tuan-tuan. Baik, dan lagi cetera Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mana-mana perempuan yang mati padahal suami redha kepadanya, nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Memang redha lah ustaz, boleh dia kahwin lain. Bukan tuan-tuan. Bukan maksud macam itu. Redha di sini maknanya, isteri saya tak ada salah apa dengan saya ustaz. Bila isteri dia mati tu, dia kata kat isteri dia, apa? Abang redha dengan kamu. Kamu tak ada salah apa dengan abang. Selama ni kamu yang jaga makan minum abang. Selama bertahun-tahun kamulah yang jaga anak abang. Kamulah yang jaga rumah. Abang halalkan makan minum. Abang maafkan segala dosa-dosa kamu pah. Isteri yang macam ni tuan-tuan, syurga tempat dia. Macam mana nak dapat suami redha macam itu? Isteri kena baik dengan suami dia. Bukan setakat masuk syurga, kalau kita nak mudah bersalin pun taat dengan suami. Banyak orang perempuan bila nak bersalin, makan jus kurma, makan ubat tak nak bagi sakit bila bersalin, makan ubat supaya terbuka bila nak bersalin. Tapi dia lupa untuk minta keredaan suami dia sebelum dia bersalin. Apa salah kita suami-suami ni tuan-tuan, yang mana isteri nak bersalin, ketika dia masuk dalam bilik bersalin, sebelum dia pergi masuk dalam bilik bersalin, ataupun kita teman dia dalam bilik bersalin, kita pegang tangan dia, pegang kepala dia. Abang maafkan kamu, abang halalkan makan minum kamu, abang redha pada kamu. Mudah-mudahan kamu boleh bersalin dengan mudah. Keredaan inilah yang membantu isteri, memudahkan dia ketika dia bersalin. Baik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suami daripada umatku ialah yang terlebih baik bagi isteri mereka. Tuan-tuan nak kenal tak siapa yang paling baik di kalangan tuan-tuan? Nabi sebut, orang yang paling baik di kalangan tuan-tuan ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Jangan kata ustaz tu baik. Jangan kata ustaz tu baik dengan isteri dia.
Belum tentu lagi. Jangan kata ustaz tu baik kalau dia jahat dengan isteri dia. Ada satu isteri ustaz mengadu pada saya, suami dia ustaz, disepaknya isteri dia, menggelongsor isteri ni sampai jatuh hati ni tuan-tuan. Ustaz tu kawan, dia kata ustaz tolong nasihat, dia tendangnya saya. Jangan kata bahawa orang agama tu baik. Nak tengok baik tak baik, cuba tengok isteri dia, layan baik tak? Tuan-tuan di sini bercakapnya lemah lembut. Kalau makan di kedai kopi, sibuk nak belanja orang, berebut nak belanja roti canai, capati. Tapi bila balik ke rumah, apa yang tuan-tuan bawa balik untuk isteri tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan? Apa yang dibungkus? Apa pun tidak. Baik apa? Belanja kawan sunat, belanja anak isteri wajib. Ini sibuk belanja, simpan duit kamu tak laku, duit aku je laku. Tapi kenapa tak bungkus buat balik? Tom yam ke, sate ke? Ini isteri buka pintu, tak ada apa-apa abang. Ada apa? Tak baik ni suami macam tu. Suami yang jahat dengan isteri dia. Dan isteri yang paling baik ialah yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Perempuan yang paling baik ialah perempuan yang terbaik kepada suaminya. Makan minum dia jaga. Setengah orang makan minum suami tak jaga, dia suruh mbah jaga. Tak pun dia suruh bibik jaga. I sibuk lah, you suruhlah bibik masak untuk you. Tu yang bibik teman. Masa makan bibik teman. Bibik cedok. Mau tambah lagi mas? Oh, boleh. Lauknya mas? Ya mas. Lama-lama mau tambah isteri lagi mas? Oh, boleh. Sudah. Bila dia nak dekat bibik, kita mula marah ke bibik dah. Apa salahnya bibik urusan lain? Urusan sapu sampah, mok lantai bagi kat bibik. Tapi urusan untuk suami ni, mok bibik jaga. Kadang-kadang suami balik lewat, abang nasi dah ada kat dapur, bawah tudung semua dah ada, ais pun saya dah buat lah peti sejuk, pandailah ambil, saya nak tengok susuk ni. Dia sibuk tengok susuk. Suami buka tudung makan seorang-seorang. Tak aci tuan-tuan, dah makan pun tunggu, tengok muka suami tu. Suami nak makan malu, jangan tengok muka aku, malu lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni hak isteri baik ni. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada darjatnya, tiap-tiap siang dan malam pahalanya macam 1000-1000 orang yang mati syahid dalam perang agama Allah, jika dia sabar dengan kerana suaminya dan sabar kerana Allah. Orang perempuan tak payah perang sabilillah, berperang dengan suami cukup dah. Sabar dengan kerana suami tu dapat pahala syahid. Tak tahulah ustaz, suami saya ni ustaz, saya ni dah pakai tudung, dah pakai baju dah ustaz. Kata dia panggil pula nak juga, kata dia. Dia pun salah juga. Kadang-kadang isteri tak nak, tak larat, tak larat lah abang. Oi, buat macam mana suami berhajat. Kadang-kadang tak nak, dah lah tiap malam ni, ya Allah. Nak buat macam mana? Ubat tidur suami ni faham ni, dapat pahala mati syahid. Maksudnya ustaz kalau dia buat sampai mati ustaz? Tidak. Lagi suami bercekik sama Allah tu pula, tidak. Maksudnya layan suami ni dapat pahala syahid. Tak payah ada orang perempuan pergi angkat senjata lawan tu. Dia taat kepada suami dia, dia layan suami dia, dia sabar elok-elok, pahalanya macam 1000 orang yang mati syahid. Ya Allah, untungnya orang perempuan. Sebab tu ramai laki-laki tak jadi perempuan. Dia baca kitab ni, seronok je. Tu yang dia gatal nak jadi perempuan tau. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan yang soleh. Ni tuan-tuan baca ni, betul-betul dengar betul-betul ni. Bermula perempuan yang soleh terlebih baik daripada laki-laki yang soleh. Nampak tuan-tuan? Saya dah kata tadi, orang perempuan bawa anak main masjid, anak-anak dia ikut dia pergi.
Suami pergi masjid bawa anak-anak kecil, suami saja naik di sini, anak kecil pergi ke sana.